pada JKP Seri Alam walaupun kita banjir yang teruk, kita boleh merancangkan jadi majlis hari raya, open house raya. Okey, untuk saya lah, from personal point of view, from the bottom of my heart to the depth of my soul, okey, untuk saya pemenangnya adalah gerai ini. Ini. Apa kriteria akan bagi dia ni sebagai pemenang? Apa kriterianya? Kriterianya saya nampak gerai ini satu hiasan dia ada lambang hari raya lah. Kat depan tu ada bulan bintang tu lambangkan Islam. Lepas tu kat bawah tu dia ada macam ada koleksi yang lambang kampungan. Jadi yang nampak saya lah. Ini semua betul-betul memasak lah. Okey, ini saya best. Oh, tak ada satu je. Okay. Nombor 2 tak ada, minta maaf. Kalau ada nombor 2 yang ni Terima kasih Tuan. Walaupun ada bulan bintang yang sama kan, tapi untuk tuan, ini adalah daripada decoration daripada lorong ataupun jalan 14. Okey, seterusnya kita minta wakil daripada jalan 14 yang mendekorasi untuk saguati yang disampaikan oleh Puan Masalah. Dipersilakan Puan wakil. Mari. Cuma boleh. 3, 4 boleh. You are the creativity. Okey, dipersilakan. Okey, ambil gambar sana. Lorong Kapten patutlah. Lorong Kapten patutlah. Takkanlah stol pun nak pergi ni. Saya bukan juri tuan. Saya bukan juri. Tapi kalau saya juri pun saya akan pilih yang ni lah. Sebab kriteria ada bulan bintang decoration dengan pisang panas dia, dengan gula kapas dia. Macam mana you anak dia? Allah banting. Kau tahu, naik dah buat tu ni. Cuba lah tahun lepas. Untuk maklumat dalam 10 lepas 4 Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Zumaidin Mat dari Taman Sarjana Utama. Malam ni kami berada di Taman Seri Alam. Taman Seri Alam Open House Raya pada 26 hari bulan April 2026. Okey, dekat gerai ini 2025, minta maaf. Okey, di gerai ini diadakan pemilihan gerai tercantik pada malam ini dan saya telah memilih gerai nombor 14. Jalan 14 sebagai juara. Okey, kriteria dia adalah dia menghiasi dengan bulan bintang di sini dan juga ada hiasan-hiasan belakang ini adalah sangat menarik, macam kenangan di zaman silam lah. Kenangan silam. Okey, saya nak tanya sikit ketua kepada hiasan ini iaitu Puan Yati. Okey, bila Puan Yati buat semua ni? Bila pukul 5.30. 5.30 tadi dalam masa 2 jam je lah. Okey, berapa kos total untuk hiaskan gerai nombor 14 sekarang ni? Berapa ya, tak kira lah tuan. Dalam okay, 500 lebih kurang. Okay. Lebih kurang lah. Kosnya adalah RM500 untuk menyiapkan gerai goreng pisang dan juga itu apa panggil tu? Bola kapas. Okey, di sini gerai ini ada juga Zaki Pomen, kawan baik saya dari Anak Kelantan Sarjana Utama dan juga ini adalah kakak-kakak yang menghiasi gerai ini dan juga pengerusi dia Encik Sazali dan juga abang Kapten Rizal. Minta maaf, ini kawan lama saya, Kapten Rizal. Okey, itu saja saya nak tanya gerai ini adalah juara gerai terbaik di Taman Seri Alam pada malam ini 26 April 2025. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Jalan 10. Tahun depan kami akan comeback jadi watch out lah Jalan 14 lah. Tahun depan Jalan 10 tak akan kembali pada Jalan 10 lah. Okey. Untuk tahun lepas kami menang. Okey, terbaik Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.